Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum, jemput-jemputlah subscribe dan tekan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ni. Okey, pada kali ini sangat menarik sebab ini Amin nak kongsikan hasil semakan terkini di portal MySTR. Apakah yang terpapar? Ikuti video ni, kita kongsi apa yang terpapar dan kita telusuri dan kita merungkai. Jom kita mulakan. Baik, tujuan admin buat semakan di portal MySTR ni untuk berkongsi apa yang telah berubah. Ialah sebab permohonan baru dan rayuan telah pun ditutup pada 15 Jun yang lalu. Apa yang muncul sekarang di portal MySTR. Baik, hasil semakan terkini bila kita log masuk ya, seperti di paparan sebelah ni, okey, status terpapar lulus, okey, jumlah yang telah dibayar ya, adalah RM600, bergantung kepada anda lah berapa yang anda dah terima dan sebagainya. Okey, mesti ada amount yang akan keluar kat situ dan jumlah bayaran keseluruhan. Okey, jumlah bayaran keseluruhan ini bermaksud keseluruhan amount yang layak bagi seseorang penerima sedia ada. Okey, daripada fasa 1 sampai fasa 4, amount keseluruhannya berapa. Okey, anda semaklah sebab jumlah itu tak sama bergantung kepada berapa orang anak yang anda ada ya, dan kategori apa. Okay, jadi semak, pastikan amount keseluruhan itu sama dengan amount keseluruhan yang sepatutnya anda terima. Okay, bagi penerima sedia ada ni ya, bukan permohonan baru dan rayuan, untuk penerima sedia ada. Okay, dan di bawah status kelayakan SARA, tertera layak selain ikasih. Okay, Amin nak jelaskan dekat sini. Layak selain ikasih ni bermaksud dapat SARA kategori biasa. Ya, ada soalan yang bertanya, layak selain ikasih itu apa maksudnya? Dapat ke tambahan? Jawapannya tidak. Nah, kalau status kelayakan anda SARA keluarnya layak selain ikasih, bermaksud anda tidak layak untuk SARA ikasih miskin dan miskin tegar. Ambil maklum perkara itu. Okey, itu paparan pertama ataupun dipanggil dashboard dalam portal MySTR. Dan yang seterusnya, apabila anda pergi kepada ruangan maklumat pembayaran ya, okay, dekat situ terpapar status permohonan semasa. Okey, dan kebanyakan orangnya berstatus lulus lah cerita dia. Ya, dan fasa bayaran, berapa bayaran yang anda dah terima, fasa 1 dan fasa 2, 3 tu belum lagi sebab belum dibayar. Ya, bila dah dibayar, dah mula disalurkan, barulah ada paparan dekat situ untuk fasa 3 dan bawahnya jumlah yang telah dibayar. Semak berapakah jumlah anda, adakah sama dengan anda yang dah terima atau berbeza. Kena tengok tally ataupun tidak. Dan seterusnya jumlah keseluruhan bayaran STR, sama macam tadilah. Okey, dan apabila anda pergi ke ruangan yang seterusnya berkenaan dengan maklumat pembayaran, ini penting untuk anda semak ya. Walaupun anda dah terima pembayaran, kena semak dekat sini dekat maklumat pembayaran ini untuk tahu betul ke tidak pembayaran itu telah berjaya kredit dan ke akaun bank mana dan sebagainya. Okey, ini untuk penerima sedia ada lah, untuk anda tengok semula maklumat pembayaran anda. Okey, itu dia ekspresi pertama apabila kita melihat paparan di dalam portal MySTR anda. Okey, bilakah akan ada perubahan-perubahan berkenaan dengan fasa 3 ni? Ini persoalan yang menarik dan inilah sebenarnya yang Amin nak jelaskan supaya kita faham dengan jelas. Bilakah? Okey, untuk makluman semua ya, paparan-paparan yang sepatutnya muncul berkenaan dengan fasa 3 punya amount berapa, status pembayaran dan sebagainya, hanya akan kita ketahui. Ya, kena faham ni, hanya akan kita ketahui apabila kita dah dimaklumkan dengan suatu tarikh untuk buat semakan. Perubahan ini tidak akan muncul secara tiba-tiba. Ambil maklum perkara ni. Apabila ada pengumuman berkenaan dengan tarikh pembayaran kelak, maka barulah akan ada maklumat-maklumat ni masuk. Seperti amount yang bakal diterima, maklumat pembayaran dalam proses ke ataupun dalam proses pengkreditan dan sebagainya. Perkara itu hanya akan kita ketahui apabila memasuki dalam bulan 7 nanti lah. Dalam bulan 7 nanti kita akan dimaklumkan dengan perubahan-perubahan ni. Dan perubahan-perubahan yang akan mula ada dalam portal MySTR kita dalam bulan 7 nanti. Perkara kita kena faham. Okey, jadi kita nantikan sebarang pemakluman ya, bila dimaklumkan boleh buat semakan ataupun apabila kita random check tengok ada perubahan, maka itulah adanya yang kita perlu tahu tentang pembayaran fasa 3. Macam biasa, bagi penerima sedia ada yang tidak ada membuat apa-apa perubahan, ya, pendapatan yang sama, segalanya sama, anda tak perlu risau apa-apa, anda akan dapat
Okey, walau bagaimanapun sekiranya anda penerima sedia ada dan ada perkara yang anda sembunyikan, ya, sebagai contoh lah, ini pernah sebut perkara ni, anda makan gaji tapi anda tak update gaji terkini anda, dan apabila dicampurkan isi rumah, pendapatan suami dan isteri melebihi RM5,000, maka hilanglah kelayakan untuk sumbangan tanda rahmah. Walaupun anda penerima sedia ada. Kalau ada peningkatan pendapatan, gaji dan sebagainya, dan apabila dicampurkan lebih RM5,000, anda akan hilang kelayakan lah cerita dia. Melainkan anda bekerja sendirilah, ya, berniaga ataupun apa-apa sajalah yang tidak bermajikan, anda mungkin tidak akan terkena perkara ni. Okey, kalau ada majikan, ambil perhatian, perkara ni bukan main-main. Baik, semoga jelas. Sebarang perkongsian yang tentang seterusnya kita akan update daripada semasa ke semasa untuk pemahaman kita lagi. Okey, semoga jelas dengan apa disampaikan. Semakan terkini dan kita rungkai apa yang ada. Okey, semoga jelas dan manfaat. Jumpa lagi. See you guys. Bye.